Seperti yang telah dilancarkan tadi, pelaksanaan Shuttle Selatan pada hari ini adalah kerjasama strategik antara Kementerian Pembangunan, KTMB dan juga Pembangunan Aset Kereta Api. Kita mulakan Shuttle Selatan ini untuk dua laluan utama, iaitu Kulai Johor Bahru Central balik ke Kulai, Kempas Baru Pasir Gudang balik ke Kempas Baru. Ini adalah perkhidmatan shuttle antara destinasi ini. Kalau Kulai, dia akan melalui Kulai, Kempas sampai Johor Bahru. Jadi ada dua stesen sebelum sampai Johor Bahru. Jadi ini adalah satu perkhidmatan shuttle yang membolehkan penduduk-penduduk di sekitar. Katakan di kawasan Kulai ini ada ramai penduduk di sekitar kawasan ini. Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi untuk menggalakkan penggunaan KTM shuttle ini, hari ini kita memberikan ataupun mengedarkan 3,000 kad madani Shuttle Selatan ini yang nilainya RM50 setiap kad, tetapi dia boleh digunakan pakai selama 6 bulan tanpa bayaran. Selepas itu memang akan ada ikut tambang lah. Selepas 6 bulan kita biasakan dulu penumpang, mereka akan bayar ikut tambang. Tambang itu memang kadarnya ada, mengikut jarak juga. Jadi ini adalah salah satu pendekatan kita untuk membantu menggalakkan lebih banyak pengangkutan awam sebelum kita membina elevated ART seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini kita harap dapat membantu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam. So pada hari ini bukan hari yang sejarah. Kita menyediakan Express Selatan ataupun lebih kepada Shuttle Selatan, di mana kita menghubungkan antara Johor Bahru ke Kulai dan juga ke Kempas dan Pasir Gudang. Jadi kita menyediakan dalam dua perkhidmatan di dua laluan, di mana dua laluan tersebut kita menganggarkan terdapat penumpang sebanyak dalam 700 sehari lah. Untuk setahun kita melihat purata kepada pelanggan ataupun penumpang boleh mencecah ke sekitar 150,000 orang. Jadi perkhidmatan ini disediakan daripada pagi ke petang dengan sebanyak 14 trip sehari. Harapan kami adalah kami mengharapkan agar warga Johor Bahru di sekitar Kulai, Pasir Gudang, Kempas dan sebagainya kan menggunakanlah perkhidmatan ini. Tambang yang ditawarkan adalah berpatutan. Pada hari ini sebanyak 3,000 kad Comlink akan diedarkan dengan jumlah load value RM50 akan diberikan 3,000 kad hari ini. Jadi saya mewawarkan agar dan saya mengharapkan agar warga Johor Bahru datang dan menggunakan perkhidmatan ini secara harian agar ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, mereka dapat pergi beriadah dan juga pergi bekerja setiap hari. Itu harapan kami.